Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari Grup 9 akan membentangkan PST tentang kemahiran autogenik. Kemahiran autogenik ialah satu teknik relaksasi yang membantu individu mengawal tindak balas fisiologi badan seperti degupan jantung, pernafasan dan ketegangan otot melalui arahan diri atau imajinasi. Yang pertama, mengurangkan ketegangan otot semasa tekanan tinggi. Yang kedua, menstabilkan degupan jantung dan kadar pernafasan. Dan yang ketiga, membantu meningkatkan fokus sebelum pertandingan. Dan yang keempat, memberi rasa tenang dan yakin diri. Dan yang last sekali, meningkatkan kawalan emosi semasa situasi mencabar. Baiklah, sekarang saya akan tunjukkan cara latihan autogenik kepada atlet. Baiklah, yang pertama, atlet boleh duduk secara tegak dan relakskan keseluruhan badan. Kemudian, atlet perlu memejamkan mata dan fokus pada pernafasan, iaitu bernafas guna mulut dan hembus melalui hidung. Sambil itu, atlet perlu bayangkan atau bercakap dalam hati, saya berasa tenang ataupun tangan saya berasa ringan. Baik, latihan ini anda boleh ulang sebanyak 5 kali seminggu, sebanyak 5 ke 10 minit. Secara keseluruhannya, kemahiran relaksasi autogenik ialah teknik psikologi yang dapat membantu atlet mengurus stres, meningkatkan fokus dan menstabilkan emosi.